dan 5. Saya Zulaika. Saya Faris. Saya Ain. Kami akan mempersembahkan konsonan getaran. Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin menerangkan tentang konsonan getaran R. Okey, apa itu konsonan getaran R? Konsonan getaran R ialah bunyi konsonan yang terhasil apabila lidah bergetar pada bahagian keras gusi yang berada di belakang gigi, iaitu pada alveolar. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis, iaitu yang pertama ialah jenis bunyi. Jenis bunyi ialah konsonan getaran. Yang kedua ialah tempat artikulasi. Ini berlaku pada bahagian alveolar, iaitu di mana hujung lidah akan bertemu pada gusi di belakang gusi keras, di belakang gigi, iaitu di gusi keras. Dan yang terakhir ialah cara artikulasi, di mana lidah akan bertemu di atas dan berlaku getaran sehingga mengeluarkan bunyi R. Seterusnya saya ingin memberitahu tentang perbezaan dengan bahasa lain. Dalam bahasa Melayu, kita terdapat dua jenis getaran R, iaitu yang pertama ialah getaran penuh ataupun geseran ringan. Ianya bergantung kepada logat yang digunakan. Contohnya pada bahasa standard, iaitu di mana huruf R ini lebih jelas bunyinya. Sebagai contoh pada perkataan rajin dan juga ketara, di mana huruf R itu akan berbunyi dengan lebih jelas supaya kita dapat mendengar getaran tersebut. Yang kedua ialah pada dialek tertentu, di mana kadang huruf R ini akan terjadi lebih lembut ataupun hilang pada hujung kata. Sebagai contoh bagi perkataan air, di mana huruf R ini tidak berbunyi dengan lebih jelas. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang konsonan getaran R pada awal perkataan. Apabila bunyi R muncul di awal kata, ini perlu dilakukan secara lebih bergetar dengan kuat pada alveolar, iaitu di belakang di gusi keras di belakang gigi. Ini kerana bunyi R ini perlu disebut dengan lebih tegas dan jelas supaya ia dapat membezakan perkataan. Okay, kita beralih kepada ciri sebutannya. Yang pertama ialah hujung lidah akan berada di belakang alveolar, dan yang kedua udara akan ditolak keluar dan akan berlakunya getaran. Okay, mari saya berikan contoh dalam bahasa Melayu konsonan R yang berada pada awal perkataan. Yang pertama ialah roti. Huruf R itu akan berlaku getaran yang lebih jelas. Dan yang kedua ialah rama. Dan yang terakhir ialah bagi perkataan rambut. Itu sahaja daripada saya bagi contoh ataupun menerangkan tentang konsonan R yang berada di awal perkataan. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan mengenai konsonan getaran di bahagian tengah ayat. Sebelum itu saya akan menerangkan bagaimana kita perlu lakukan untuk menghasilkan bunyi getaran, iaitu R. Okey, seperti dalam gambar ini adalah alat ataupun perkara yang perlu kita lakukan. Antaranya adalah lidah di bahagian atas gusi. Hujung lidah ni berada di bahagian atas gusi supaya dapat menghasilkan bunyi getaran R. Baiklah, ini adalah contoh perkataan konsonan getaran di bahagian tengah ayat. Siram, yang kedua adalah gerun, dan yang ketiga adalah kering. Hari ini saya akan memberi penerangan tentang konsonan getaran, iaitu huruf R yang berbunyi R. Jadi, bagaimana konsonan getaran ini terhasil adalah articulator aktif, iaitu biasanya hujung lidah akan bergetar dengan
disebabkan oleh aliran udara yang aliran udara dengan artikulator pasif dan akan membuat getaran beberapa kali dan terhasillah bunyi R. Jadi, contoh konsonan getaran di hujung perkataan adalah yang pertama, getar. Getar. Yang kedua, gusar. Gusar. Yang ketiga, petir. Petir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.